5 negara dengan pasport yang paling kuat di dunia. Negara-negara ini boleh melawat negara lain dengan visa free dan banyak negara-negara lain memberikan visa free kepada pemegang pasport negara-negara ini. Di tempat kelima dikongsi oleh 6 negara. Negara seperti Jepun, Estonia dan juga Czech Republic boleh melawat 173 negara. Di tempat yang keempat dikongsi oleh 4 negara. Negara seperti Sweden, Poland, Hungary dan juga Korea Selatan boleh melawat 174 negara. Di tempat ketiga dikongsi oleh 15 buah negara. Banyak ya. Negara jiran kita seperti Singapura, Perancis dan juga Germany boleh melawat 175 negara ya. Di tempat kedua, ini hanya satu negara. Negara ini adalah negara Spanyol. Spanyol boleh melawat 178 negara. Di tempat yang pertama, ini adalah negara yang korang nantikan. Ini adalah negara Emirat Arab Bersatu, UAE. UAE, pemegang pasport UAE boleh melawat 179 negara guys. 179 negara tau. Dan dalam kebanyakan negara ini 133 negara boleh dilawat oleh pemegang pasport UAE secara visa free, visa percuma. Okey, korang tahu tak, Malaysia pun ada dalam top 10. Mungkin kita bukan dalam top 5, tetapi kita berada di tempat ke-7 guys. Bangga betul. Kita boleh melawat 171 negara. Dan lagi bestnya, kita boleh melawat 124 negara secara visa percuma guys. Kalau korang juga bangga menjadi rakyat Malaysia, boleh share video ini. Dan jangan lupa follow saya Octaman Fazil untuk video yang lagi menarik.